Cakap viral kan, kat sini ada Wagyu pemilik serendah RM49 je yang syabu-syabu ni. Sebab tu aku datang ke Samurai Yakiniku setapak. Bismillah, ada manis dan refreshing. Oh, kuat sparkling dia. Dia rasa kat tekak ni lemon kan? Pekat. Rasa coklat tu manis. Dia ada macam coklat sirap kat dalam ni. Nipisnya, lembutnya. Kita putar. Shaking tangannya. Tapi bau dia. So good. Rasa macam melt in your mouth. Tak sangat lembut. Yang ni sedap. Tak lama-lama pun. Nampak gigit-gigit. Main attraction kat sini Wagyu bread. Apa yang ada Dalam ni? set syabu ni ada 400 gram. 3 benda kita akan bagi wajib lah. Satu saikoro, yang top side, dan satu lagi melting. Anda ada pilihan, dia ada 2 option. Air roll, kat sini kita tulis shark roll lah. And satu lagi short rib. Yang kita bagi ni salt pepper lah. Oi, dah bubble je. Dia kata tak kejap je, nampak berair, akad. Macam sedap, tapi rasa macam still yang ni lagi sedap. Aku tak pandai nak menikmati. Dari makan yang ni pula. Bila gigit tu, ada juicy. So macam jus keluar daripada daging tu. Dia macam bau lemak. Ini juicy. Rasa cak roll ni lagi juicy. Cair di mulut tu ada. Kita Dishi cakap kena balik-balik sentiasa. Sebab dia petak. Juicy yang berlemak. Sedap. Itu antara best seller dia cakap tu. Yang potong-empat tu. Patut lah. Dia macam setiap gigitan tu rasa dia punya Dia lemak-lemak dia tu. Rasa fresh dia. Rasa mahal dia. Jadi macam kalau kau makan lemak tapi lemak tu rasa macam mana manis. Macam tu. Yes. Kita nak ambil wasabi sekejap. Ke Mira letak wasabi kat sini. Panas sih berasap sangat ni. Tengok. Sabar-sabar bawa tenang. Kakak memperjudikan kakak punya lidah ni. Ini dia ada rasa dia sendiri. Kita makan tu kambing ke lembu. Ada macam campur. Fresh dia tu kita rasa. Tapi rasa yang cube ni lagi. Mesti rasa lemak-lemak dia. Yang ni dia tak ada rasa lemak-lemak tu. Dia yang lemak-lemak tadi tu dekat yang petak tu. Kedai selesa ada aircon sesuai untuk korang bawa family. Nak cosplay pun boleh kat sini. Korang boleh pakai yang main pedang dia. Jom makan.